Kita perlu tawan setiap bandar seluruh Malaysia. Kita ramai-ramai tawan setiap bandar. Jangan bagi bangsa lain duduk dalam bandar. Kita yang perlu majoriti dalam bandar. Ini yang kita harus lakukan. Maka kita ketepikan fahaman politik, kita bergabung, duduk satu payung, kita berjuang habis-habisan. Negara ini ada undang-undang, kita ada hak. Kita sebagai tanah orang Melayu, kita lebih berhak daripada bangsa lain. Jadi kita marilah sama-sama kita berjuang habis-habisan dalam isu ni sebelum kita diusir keluar daripada bandar. Mana hilang darah keturunan kita dulu, nenek moyang darah kita ni yang berjuang dengan komunis, British dan sebagainya. Kenapa hari ini kita perlu jadi penakut? Sedangkan tanah ni tanah Melayu. Kita ada hak istimewa orang Melayu, telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Kalau sekiranya kita nampak Melayu nak diusir keluar daripada bandar, kita perlu bertindak. Kita jangan duduk diam. Zaman dulu nenek moyang kita berjuang, ambil pedang, ambil keris dulu, di mana suatu zaman Jepun, komunis, British, orang Melayu bangkit berjuang habis-habisan. Hari ini kita minta orang Melayu di bandar, mai kita bergabung, duduk satu payung, kita berjuang habis-habisan. Kita bukan minta suruh ambil pedang dan sebagainya, tidak. Kita bersatu. Kalau kita bersatu, insya-Allah kita akan berjaya. Memandang kita lihat di mana kawasan Kampung Baru, walaupun tanah tu tanah Malay Reserve, tanah Melayu, begitu mudah boleh diambil alih dan begitu mudah boleh diusir keluar orang-orang Melayu daripada Kampung Baru ni. Apabila wujudnya Akta Pembaruan Bandar ni, URA ni, apa yang kita lihat, saya pun terima banyak panggilan mereka yang duduk kawasan bandar. Mereka khawatir, mereka risau, mula risau. Adakah mereka apabila pembangunan baru berlaku kawasan tersebut, adakah mereka dihalau dengan pampasan yang sikit? Ini yang mula mereka risau. Adakah bangunan ini didirikan, adakah harga dia akan melonjak tinggi dan mereka terpaksa beban dengan hutang bank? Ini yang mereka risau hari ini. Dalam isu ni kita lihat di mana sekitar Kuala Lumpur je masih lebih daripada 40,000 orang mohon untuk memiliki rumah PPR ni. Di mana dalam isu ni kita lihat di mana kebetulan Kementerian KPKT adalah menteri daripada parti DAP. Jadi isu ni bertambah hangat. Adakah menteri ini ada agenda tersembunyi dalam isu pembangunan bandar ni, Akta Pembangunan Bandar ni, URA ni? Adakah agenda tersembunyi? Adakah mereka dah susun kontraktor yang besar untuk bangunkan bandar-bandar ni? Maksudnya rumah PPR yang usang ni mereka nak ambil alih. Adakah waiting list ni kontraktor ni? Ni yang kita nak tahu. Siapa nak buat, siapa nak bangunkan ni? Adakah kontraktor ataupun diberi tender? Ini yang kita nak tahu. Adakah kroni yang dapat? Ini yang kita nak tahu. Jadi dalam perkara ini kita lihat pemaju akan jadi berkuasa dalam isu ni. Apabila ada pihak bersuara, pemaju akan saman. Ini yang akan berlaku. Ini negara demokrasi. Mana boleh kita bagi kuasa kepada pemaju untuk halau. Siapa yang enggan, tak kerjasama, terpaksa halau, gunakan undang-undang. Ini yang sedang berlaku, contoh di Kampung Baru. Fahaman politik kita taruh tepi. Kita duduk bawah satu payung, kita berjuang habis-habisan. Kita perlu lakukan segera, jangan tunggu lama-lama. Akhirnya kita akan hanyut, akhirnya kita tak dapat duduk bandar, akhirnya kita tak dapat berniaga di dalam bandar. Nak berniaga tepi jalan pun akan halau, dihalau nanti. Lepas tu kita nak duduk mana?